Kalau korang pernah pergi Terengganu, mesti korang pernah try ikan celup tepung. Memang famous dekat sana. Waktu saya pergi pun saya makan ikan celup tepung ni, garing-garing, digoreng panas macam tu. Apa kata kita buat dekat rumah kali ni? Makan dengan sos kopok leko tu memang sedap. Jom kita cuba dalam 2 minit satu resipi bersama Cik Sayang. Untuk bajuan celup tepung kita perlukan tepung beras, tepung jagung. Yang paling penting kita perlukan air sejuk ais untuk lebih garing. Untuk 5 ekor ikan kita perlukan 1 cawan tepung beras. Kemudian korang masukkan 2 sudu tepung jagung. Nak bagi lebih garing kita perlukan air kapur. Yang ni boleh dapat kat kedai runcit, tapi ni optional je. Kita perlukan dalam setengah sudu air kapur. Kemudian korang boleh masukkan sedikit cuka makan dalam 1 kuning telur saja. Kemudian korang boleh masukkan garam secukup rasa, bagi lebih sikit. Sedikit serbuk kunyit untuk warna dia. Dan juga kita perlukan air ais. Kita perlukan air yang sejuk betul supaya dia lebih garing. Kita masukkan sikit-sikit. Lepas tu korang kacau-kacaukan dia. Kemudian korang boleh masukkan sikit lagi. Air dalam setengah cawan, tapi kita masuk sikit-sikit supaya dia tak cair sangat, tak pekat sangat. Lepas tu kita masukkan kita punya ikan. Korang boleh golek-golekkan sikit bagi tepung dia sekata. Lepas tu korang boleh panaskan minyak. Cara nak goreng dia, korang titiskan tepung dia dulu supaya keropok dia banyak. Lepas tu baru masukkan ikan. Ulang proses yang sama. Titiskan tepung ke atas badan ikan tu. Lepas tu masukkan ikan yang kedua. Gorengkan ikan tu. Bila dah garing, korang boleh angkat. Ikan celup tepung ni memang sedap. Lagi-lagi pakai ikan fresh. Atau korang nak ganti udang atau sotong pun boleh. Selamat jumpa. Jom follow kami untuk lebih banyak resipi menarik.